Salam sejahtera dan salam Melaka Maju Fasa 2. Saya Azizul Hanafi, Melaka TV. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Insinyur Idris Harun sedia merampas kembali Parlimen Bukit Katil dalam pilihan raya umum ke-14 bagi mencapai sasaran dan misi dalam memperjuangkan masa depan kaum Melayu ke arah lebih cemerlang. Menurutnya, sebelum memulakan misi tersebut, rakyat perlu merancang sesuatu yang syarat dengan intipati berguna, terutama dalam memperjuangkan UMNO. Johan dalam anugerah Taman Bumi Ramai dimenangi oleh calon Bukit Tinggi dengan Taman Ramai 2017. Tegas Idris lagi, perjuangan ini perlu diteruskan bagi mendapatkan mandat rakyat untuk mentadbir kerajaan daripada rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat melalui demokrasi berparlimen, iaitu pengundi dan kesatuan yang kukuh di setiap Dewan Undangan Negeri dan Parlimen. Tegas Idris lagi, perjuangan ini perlu diteruskan bagi mendapatkan mandat rakyat untuk mentadbir kerajaan daripada rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat melalui demokrasi berparlimen, iaitu pengundi dan kesatuan yang kukuh di setiap Dewan Undangan Negeri dan Parlimen. Berita selanjutnya, Jabatan Agama Islam Melaka JAIM yakin dapat melumpuhkan ajaran sesat mirip ajaran hakikat insan dengan tertangkapnya ketua ajaran itu yang dikenali Pak Engku atau Wak Dijasin beberapa hari yang lalu. Penahanan Pak Engku 53 sekitar jam 2 petang itu berikutan didapati cuba menghidupkan semula ajaran sesat itu di negeri ini sejak 10 tahun yang lalu yang dibuat anggotanya di Kampung Batu Gajah Merlimau Jasin awal minggu lalu. Menurut Ketua Penguatkuasa JAIM Rahimin Bani, dalam serbuan di rumah 7 bilik itu, lelaki yang mengaku Imam Mahdi itu ditahan bersama 2 pengikut iaitu isterinya yang berusia 60 tahun serta seorang kanak-kanak perempuan berusia 7 tahun dipercayai anak angkatnya. Kita telah pun memusnahkan semua peralatan-peralatan yang disyaki digunakan untuk pemujaan dan juga pengajaran dan juga bentuk perubatan yang kita syaki bercanggah dengan agama Islam lah. Kita telah pun menjumpai botol-botol yang mengandung air dan di sana tertera nama-nama Nabi setiap botol tadi. Begitu juga tong air yang besar yang tertera nama-nama Nabi tertentu, termasuk juga nama Sultan Mahmud pertama yang dibalut dengan kain kuning. Dan setelah disiasat, semua air tadi dikatakan air biasa yang tidak ada kaitan dengan apa-apa jenis air yang mungkin terpilih. Kita Bapit berasal dari Batu Pahat Johor aktif menyebarkan ajaran yang difatwakan haram itu di lebih 13 lokasi seluruh negara, termasuk negeri ini dengan cara berpindah randa ke beberapa negeri sebelum menyebarkannya di Melaka sejak 10 tahun yang lalu. Siasatan JAIM mendapati suspek dan pengikutnya menjalankan kegiatan pemujaan menggunakan telur ayam, susu lembu, pulut kuning yang dialas dengan kain merah.